channel Bros Irham. So ini apa yang konten yang kita nak buat adalah baca komen di YouTube aku. So aku ada YouTube nama je. Ni. Kejap. Tak ada yang ni first slide. La ilaha illallah. Internet tak ada pula. Okay, aku baca Nama dia adalah, korang boleh search Bros Bapak Gila. Kat situ korang boleh tahu nama aku lah. So kita baca komen yang pertama. Start video pertama lah. Okay. Kita baca lah Yap, aku dah yang video gamer ni. So ni 3/3. So aku akan baca. Tahniah, selamat pengantin baru. Semoga bagi trailing. Ni video ni adalah daripada nampak tak? Daripada masa tu korang tahulah yang Ida Zaid. Jadi korang kena follow Ida Zaid lah. Okay, ni bau yang bagus. Ni komen ni bagus. Kesian pengantin, salah pilih gaul yang cantik tapi terlalu melerik hingga mengganggu untuk jalan. Kesian pengantin, salah pilih gaul yang cantik hingga mengganggu untuk jalan. Korang jangan macam ni korang. Dia itu jodoh. Jodoh ni di bawah Tuhan. Allah yang tentukan. Tuhan yang menentukan jodoh. So kalau kita kata melerek, kalau kau rasa macam kau nak push bini orang lain, tapi itu jodoh. Allah SWT yang tentukan jodoh, bukan kau yang tentukan jodoh. Okay, siapa nama dia? Liz Jamsari 3488. Okay, so kita baca komen. Tu lah. Kesian tengok hingga menyesakan, nampak serius sangat. Itulah kesian tengok hingga menyesakan, nampak serius sangat. Okay, maksudnya itulah kesian tengok hingga menyesakan. Maksudnya yelah, biarlah, itu pakaian dia. Bila dia nak berkahwin, nama dia berkahwin. So bila berkahwin, ikut cara orang. Kalau korang cara kau, ikut cara korang. Dia paksa cara korang. Korang nak kahwin lah. Korang yang tak nak kahwin, tak kahwin. Sepatutnya adik atau di belakang. Tak, masa ni patutnya adik atau di belakang lah. Maksudnya adik atau di belakang. Okay, macam ni. Masa tu kita orang kahwin. Okay, masa tu Akabah dengan Maksu. Akabah dengan Ida lah, kalau kata Ida. So masa tu, ni video ni yang tolong di belakang. Patutnya aku tengok balik dalam video ni, tak ada yang tolong. Ini adalah upacara askar. Biasalah, kalau askar biasa ada upacara macam tu. Mesti ada komen kecam-kecam. So alhamdulillah, ni bagus. Alhamdulillah, tahniah, selamat pengantin baru. Semoga kekal bahagia hingga ke jannah. Amin. Okey, bagus. Komen bagus lah. Baju lain tak ada ke, dek? Masa tu tak adalah. Itu hanya kostum. Kostum. Tak, ni bukan ni keluarga Temelloh. Bukan keluarga aku yang tentukan, tapi keluarga yang Melaka. Sebab Akabah ni daripada Melaka. Dia daripada Melaka, yang Lida Zaid ni daripada Temelloh. Faham? Okey. Amin ya Allah, hanya padamu izin kun fayakun, semua jadi daulat Tuanku. Okey, bagus. Gaul simple lagi cantik. Gaul simple lagi cantik. Masa ni bagus. Komen ni aku suka. Apa nama dia? Zahra Ahmad 34. Ni aku boleh tunjuk dekat kat lidah. Okay. Sama masa saya kahwin dulu, pakai OneDrive je, tak perlu gaul labu. Cukup OneDrive, simple dan megah. Okay lah. Bagus. Komen macam tu okay. Aku okay je, tapi aku bagi love pakai OneDrive. Okay je. Tak ada apa-apa pun. Nampak glamour, langsung kepayah nak jalan. Kesiannya. Dek. Apa nama dia? Kijamas Bil dia. Bukan dia yang post, aku yang post. So korang jangan cakap nak nampak glamour, langsung kepayah nak jalan. Jangan kecam lah. Video ni mengecamkan. Kita tak boleh kecam-kecam kat dunia ni, kat social media mesti ada orang kecam. Kalau korang tengok dalam video lain pun, video YouTuber lain pun, semua ada kecaman. Macam-macam ada kecaman. Okay, kesian pengantin perempuan tu. Gaunnya melerik sampai nampak tak stabil, nampak dah nak berjalan. So pastikan berkati bagi kehidupan duniawi serta ukhrawi. Amin. Okay, maksudnya pengantin perempuan tu gaunnya lah melerik. Okay. Nampak tak stabil lah. Okay, masa ni
Lidah Zaid masa tu dia mengandung. Jadi masa lepas tu susah nak jalan. Kau tak tengok ke perut dia besar macam mana? Itu belum dia kahwin lagi. Itu dah selepas dia kahwin. Lepas dia dah ada baby dalam perut dia tu. Masa tu lah baru nampak tu. Takkanlah tiba-tiba orang kata apa? Kakak korang tak nampak takkan dia anggap dia gemuk, gemuk. Tak ada macam tu. Dia macam perut badan. Okey. Ni macam biasalah emote dia. Gaung tu over sangat. Ya over. Okey, tak apalah. Betul lah. Setiap orang ada perangai dia masing-masing. Tak adalah kita macam korang, apa yang korang ada. Korang sibuk mengecam duduk rumah je. Korang kecam duduk rumah, lemah. Dah. Okay, aku balas. Tak apalah, nanti dibagi. Okay, tak. Pergi kerja pakai uniform kahwin. Hari bahagi pun pakai uniform. Pakailah cantik-cantik lah dari bazir. Ini majlis askar. Kalau korang nak tengok, kalau aku nak tunjuk video kahwin yang betul-betulnya, aku tak tunjuk kat sini. Ni aku ambil je. Sebab dia dapat data daripada Zaid pembeli bagi pada aku. Alamak. Cakap pula. Bukan Zaid pembeli. Tik. Okay. Aku kata belur lah. Kau faham. Tapi kau faham dah mati. Okay, pengawal tentera memang kahwin pakai baju tubang. Baju dia pakai ini hanya dipakai pada hari khas saja. Khas bila masa. Ini kan kahwin dengan mereka. Bawafi. Ada begitulah cakap benda. Bagi seorang pengawal tentera, memang kalau kahwin macam tu dia ada kawat nak silap. Bukan nak menunjuk. Betul. Apa benda dia? Apa nama dia? Rizwan Safa. Korang faham tak? Ini majlis tentera. Tak pandai. Terbaik, bagus. Ni konten paling bagus. Terbaik. Uish, kesian. Nak kesian apa kat dia? Aku pun tak rasa kesian. Tak adalah. Sebab dia mengandung. Memanglah kau rasa kesian. Cuba kalau dia tak mengandung, tak kesian lah. Aku rasa marah kan. Dia komen marah. Okay. Garang. Gara-gara nak cantik, siapa seksa nak melangkah. Yelah. Betul. Aku sokong. Terima kasih kepada Siti Makno kod 313. Betul. Dia salah jalan. Tak ada. Okay. Abang Tesla di situ. Okay. Saya mati salah pilih. Baju kau terlalu menarik nak jalan. Tak apalah. Apa? Dia memilih. Korang ada ke? Korang dah kahwin belum? Ting dulu. Taklah. Okay. Cantiknya pengantin wanita macam Aqilah Rehan. Wih. So lepas ni, itu sajalah. Jadi lepas ni, nanti next video aku akan baca komen yang aku ada dekat YouTube aku. Ini yang glamour lah. Sekarang yang glamour ni nombor 1 dekat YouTube. Kalau bersubscribe, nama dia Bros Bapak Gila. Sekarang ni tengah menuju ke 10,000. Kita sekarang dah 3,007. Korang boleh subscribe sekarang juga. Okay. So Aqilah Rehan. Tak. Ada yang komen jahat-jahat, ada yang komen basi. Biasalah dalam sosial media, dia tak semuanya komen baik-baik. Ada yang komen jahat. Macam waktu kita lah. Macam kita bila mesti ada yang tak puas hati kita. Ada yang tak puas hati kita. Bukannya semua puas hati kita, tapi ada setengah yang tak puas hati kita. Macam tu. Dia tak puas hati apa yang kata kita buat. Dia tak puas hati apa yang pengantin tu buat. Semua tu dia naik ejek. Biasalah dalam sosial media, dia akan ejek. Bila kau dah glamour, bila kau dah video kau dah naik, mesti ada orang kecam kau. Mesti. Tapi ada komen bagus-bagus. Gitu. Jadi korang semua kalau dekat luar sana lah, aku nak pesan kepada korang, kalau kita kecam orang ni, maksudnya kita yang dapat dosa. Bukannya orang tu dapat dosa, tapi kita sendiri yang dapat dosa. Jadi sampai situ saja dalam video kita kali ni. Jangan lupa untuk like dan share dan subscribe, insyaAllah. Next video kita buat part 2, baca komen yang nombor 2 claimer. Okay, bye. Assalamualaikum. Bye.